Tip kebun Pak Long kongsi. Ini buah lelai sawit. Yang di pangkal pokok buah sawit. Ini tak bagus. Nampak? Bila dia sudah jadi benih, ini akan jadi satu masalah besar untuk kebun. Jom ikut saya tunjuk. Dari biji dia sampai benih macam ini, sampai pokok macam ini memang bermasalah. Ada 3 keburukan untuk pokok macam ini. Yang pertama, ini pokok tak ada jaminan. Dia boleh tinggi, boleh besar, tapi genetik dia tak mesti boleh berbuah. Jadi kualiti pokok ini memang tidak terjamin. Yang kedua, dia tengah-tengah pokok sudah satu, sini lagi satu. Jadi dia merebut nutrisi pokok. Dia tak berbuah, maka dia makan baja juga. Jadi rugilah pekebun tak berbaja. Yang ketiga, boleh nampak ini akses jalan. Sebab ini pokok tumbuh tak terjaga, dibiar di sini, maka kita mau buat bersih, penuaian, mau baja, jalan pun tak ada. So Pak Long bagi solusi, kita hire satu jentera JCB, kita tolak. Yang ini semua pokok-pokok yang tak bagus, kita tolak. Lepas tu kita boleh tabur baja yang pokok yang normal-normal macam ini, kita baja balik supaya dia dapat hasilan lagi. Semoga bermanfaat.